Kau nak tahu tak Aziz? Banyak sangat-sangat soalan yang aku dapat. Salah satu contoh soalan yang aku dapat, Easy pembasmi lipas ni boleh tak hilangkan bau-bau bila kita merokok dalam kereta? Hey, abang akak, semestinya boleh. Easy pembasmi lipas ni dia bukan boleh membasmi masalah lipas semut serangga je. Dia boleh juga membasmi masalah bau hapak dalam kereta, bau pam dalam kereta, bau masam, bau rokok. Kalau nak hilangkan bau-bau air tumpah dalam kereta pun kita boleh guna Easy pembasmi lipas dalam kereta. Untuk cara penggunaan dia hanya perlu start enjin kereta, hidupkan aircon, buka full volume blower, ambil sensitif Easy, goncangkan dahulu, tekan button dan biarkan selama 10 hingga 15 minit dekat dalam kereta. So lepas tu korang dah boleh bawa kereta macam biasa dah. Dia ada bauan apple. Dia bukan bau yang biasa-biasa ya, dia bauan apple. So korang nak dapatkan Easy pembasmi lipas dekat mana? Korang tekan je dekat beg kuning. Jangan beraya dengan lipas, jangan bawa lipas pergi beraya. Korang tekan je dekat beg kuning. Saya letak link kat bawah. Jangan ambil satu, ambil dua, ambil tiga, lebih jimat, lebih boleh tekan dekat beg kuning.